Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu ayah yang saya kasihi, di dalam buku Apa Artinya Saya Menganut Islam, Maza Ya'ni Intima'i Lil Islam, karangan almarhum Syekh Fathiyah Khan, pada perkara yang ke-16. Pengarang berpesan, katanya, dia kata, saya mestilah bertawakal kepada Allah dalam semua urusan. Saya mestilah bergantung kepada Allah dalam semua perkara. Kesemua ni akan membangkitkan dalam diri saya satu kekuatan dan kesedaran rohani, sehingga saya akan merasakan perkara-perkara yang berat itu menjadi ringan. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh, ila akhiril ayah. Surah At-Talaq ayat 3. Ibu ayah yang saya kasihi, pengarang dia bagi tahu dekat kita, bila kita mengaku kita ni Muslim, alhamdulillah, sehingga ke hari ni kita masih lagi Muslim. Nikmat paling besar adalah nikmat berada dalam keadaan Muslim, kerana Muslim sahaja syarat untuk masuk syurga, dan kita melepasi syarat itu. Makanya nikmat untuk masuk syurga tu kita dah ada. Namun begitu, ala kulli hal, sebagai seorang Muslim, tak dapat tidak, kata pengarang, saya mestilah bertawakal kepada Allah dalam semua urusan. Kita hari-hari, bahkan kita sendiri pun gunakan perkataan tawakal. Lalu nak cerita apa lagi pasal tawakal ni? Saya rasa kita semua lebih maklum. Ibu ayah, tambah yang lebih berusia daripada saya, lebih maklum dengan makna tawakal. Ada yang mungkin sekarang ni 60 tahun, ada yang mungkin sekarang ni 50 tahun, ada yang sekarang ni mungkin 70 tahun. 60 tahun dah hidup, tentu faham apa itu tawakal. Tentu pernah bertawakal, dan tentu sentiasa bertawakal. Saya nak buat satu analogi, satu perumpamaan. Tiap-tiap tahun kita akan sambut, antara perayaan yang kita sebagai Muslim akan sambut adalah perayaan Aidil Adha. Dan tak terkecuali juga kita di sini di Masjid An-Nur ni juga, pihak pengurusan juga menganjurkan sambutan Hari Raya Aidil Adha. Antara sambutan Hari Raya Aidil Adha yang kita sambut adalah dengan kita melaksanakan ibadah korban. Dan saya yakin di depan saya semua pernah merasai bagaimana rasanya ibadah korban. Dalam banyak-banyak perkara yang berlaku dalam ibadah korban, antara yang kita buat adalah kita masuk bahagian berkorban. Bawah tu tengok poster dah ada dah. Ibu ayah bolehlah. Tahun ni satu bahagian berapa? 1,300 lah, ke 1,400. Harga lembu makin hari makin tinggi.
Untunglah siapa yang masuk korban 10 tahun lepas. Rugilah siapa yang cuma berniat tahun ni nak masuk, tahun ni nak masuk. Tiba-tiba masa nak masuk tu, masa niat nak masuk tu, satu bahagian baru 900. Sekarang dah satu bahagian 1,300, 1,400. Lepas tu mulalah, ya Allah, ruginya. Kalau lah 10 tahun lepas aku masuk, kalau habis lah, tak dapat lah. Boleh berkalau-kalau lah. Sebab tu bila terniat je nak buat kebaikan ni, buaya, jangan tunggu. Jangan tunggu. Orang putih kata jangan procrastination, jangan bertangguh. Bila bertangguh, rugi banyak lah. Makanya buaya, bila sebut tentang korban, apa kaitan nak cerita tawakal? Ni buaya, adakah bila kita berniat korban, masuk korban, kita yang sembelih lembu tu? Key point dia kat situ. Mana ada, bukan kita yang sembelih lembu tu. Habis tu kita buat apa? Lembu tu 7 ekor. Lembu tu 7 ekor. Lembu tu 1 ekor. Daripada 1 ekor tu ada yang mampu buat korban 1 ekor. Tapi ada yang kurang berkemampuan. Lalu dia ambil lah satu bahagian daripada 1 ekor. Kerana apa? 1 ekor itu boleh dikongsi 7 bahagian. Lalu kita pun 7 orang berkongsi seorang 1 bahagian, bagi duit pada pihak masjid. Kita buat apa? Kita akad wakil. Key point dia dekat situ. Nak cerita pasal tawakal, key point dia dekat mana? Dekat akad wakil. Kenapa bawa cerita tentang korban? Sebab itu yang paling dekat dengan kita. Itu yang paling dekat dengan kita dan yang kita selalu buat. Kita wakil kepada siapa? Kita wakil kepada pihak masjid. Untuk apa? Untuk membeli lembu bagi pihak kita. Kita wakil apa lagi kepada pihak masjid? Kita wakil kepada pihak masjid untuk menghasilkan korban bagi pihak kita. Kita wakilkan apa lagi kepada pihak masjid? Kita wakilkan kepada pihak masjid untuk sembelihkan, niatkan korban bagi pihak kita. Jadi nak cerita apa? Tawakal ni apa? Tawakal ni kita serah urusan kita. Kita serah urusan kita kepada suatu pihak. Bila pengarang kata, saya mestilah, Syekh Fakri akan kata apa? Saya mestilah. Apa maksud mesti? Wajiblah. Bila saya mengaku Islam, nama saya Anwar, hari-hari saya solat 5 waktu. Bila masuk Ramadan, saya puasa di bulan Ramadan. Bila masuknya korban, saya pun buat korban. Bahkan kalau keliling kelalang jiran-jiran saya berpesan-pesan dengan kebaikan kepada jiran. Itu tanda apa? Tanda saya Muslim. Makanya pengarang kata, saya sebagai Muslim kena ada satu lagi sifat. Apa dia? Saya mestilah bertawakal kepada Allah dalam semua urusan. Kita kadang manusia ni asal perkataan daripada nasia. Apa maksud nasia? Nasia maksudnya lupa. Nasia maksudnya lupa. Maka manusia, asal perkataan manusia adalah nasia. Nasia memberi maksud lupa. Makanya memang sifat semula jadi manusia lupa. Bila sifat semula jadi neutral manusia, siapa pun kita, bagaimanapun kita ni adalah orang jenis yang suka lupa. Maka sebab itulah hikmah dia. Kenapa Allah Ta'ala tak semata-mata kirimkan Quran? Allah Ta'ala kirimkan Quran, Allah Ta'ala kirimkan Nabi. Why? Kenapa kena ada Nabi? Tak cukup lagi ke Quran? Tak lengkap lagi ke Quran? Kerana manusia ni lupa. Bila manusia ni lupa, dia kena ada satu lagi pihak yang sama jenis dengan dia. Sebab tu Allah Ta'ala tak jadikan malaikat sebagai Nabi. Sebab malaikat tak sama jenis dengan manusia. Bila malaikat tak sama jenis dengan manusia, dia tak faham nature manusia. Bila dia tak faham nature manusia, manusia tak boleh ikut dia, dia pun tak boleh ikut manusia. Dan itulah hikmah kenapa Allah Ta'ala jadikan utusan dia, pemberi ingatan adalah di kalangan manusia. Lalu datanglah Nabi.
Nabi peringat apa? Antara benda yang Nabi peringat kepada kita apa? Kamu sebagai seorang Muslim, bila kamu dah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, antara benda yang kamu kena dan wajib buat adalah bertawakal. Apa maksud tawakal? Maksudnya kamu serahkan urusan kamu kepada Allah. Apa maksud serahkan urusan kita kepada Allah? Maksud dia bukanlah kita duduk diam tak buat apa-apa. Tetapi maksud tawakal adalah bila kita dah usaha, kita dah buat sesuatu kerja yang nak dijalankan, maka hasilnya serah pada Allah Ta'ala. Barulah kita ni dikatakan sebagai seorang Muslim. Tak cukup dah. Tak cukup ke kalau kami solat 5 waktu saja? Tak cukup ke kalau setakat kami dah mengucap saja? Tak cukup ke kalau kami... No, tak cukup. Kalau kita faham Muslim ni semata-mata solat 5 waktu, maka saya Muslim, maksudnya kita kena perbaiki kefahaman kita. Kita kena fahami kefahaman kita. Sebab apa? Bila kita tak bertawakal, maksudnya kita ada satu rasa apa? Aku mampu buat semua benda. Bila kita ada rasa aku mampu buat semua benda, maksudnya kita ada rasa secara tak sedar menafikan bahawasanya sesuatu, semua perkara sebenarnya urusan Allah. Nampak tak pentingnya tawakal? Sebab itulah saya suka guna analogi macam ni. Kita banyak ambil, satu, kita suka ambil kerja Tuhan. Kita suka ambil kerja Tuhan. Macam mana contoh ambil kerja Tuhan ni? Bila kita tak dapat sesuatu, kan, kita nak sesuatu, kita pulun ni maksudnya kita bersungguh-sungguh nak bagi dapat juga. Sampai satu tahap dia jadi obses. Dia ada dua, tuan-tuan, ibu ayah. Satu obses, satu lagi passion. Apa beza obses dengan passion? Passion ni sesuatu yang positif, obses ni sesuatu yang negatif. Kedua-duanya memberi maksud apa? Kedua-duanya memberi maksud sesuatu rasa, satu keinginan, satu kekuatan, sesuatu perbuatan yang kita buat untuk dapatkan sesuatu. Itu masuk passion dan juga itu juga masuk obses. Tapi bezanya apa? Bezanya passion dia tak sampai bila kita nak sesuatu, buat sesuatu, dia tak sampai merosakkan diri kita. Tetapi obses ni apa? Obses ni satu benda yang kita buat ataupun keinginan yang pada akhirnya dia merosakkan diri kita. Makanya mana yang sepatutnya? Kita kena passion, jangan sampai obses. Jadi kalau kita buat sesuatu sampai obses, maka ketahuilah sekalipun benda tu baik, sebenarnya kita dah melampaui had batasan. Nak kira apa? Tu nak mula ambil kerja Tuhan tu. Nak mula ambil kerja Tuhan tu. Dan apa lagi contoh bila sebut tentang kerja Tuhan ni, ambil kerja Tuhan ni? Tuan-tuan, Allah Ta'ala dah tetapkan semua perkara dalam hidup kita. Kita solat tadi, kita kata apa? Kita buat satu declaration. Kita kata apa dalam solat kita? Antaranya kita kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya Allah Ta'ala dah atur. Manusia ni lahirnya anak Adam, Allah Ta'ala dah atur dah rezeki dia. Allah Ta'ala dah atur dah tarikh kematian dia. Allah Ta'ala dah atur dah urusan dia. Macam tu jadi kita tak perlu buat apa-apa lah. Jangan salah faham. Kalau kita faham bila semua benda Allah Ta'ala atur, lalu kita faham kita tak perlu buat apa-apa, maksudnya kita dah dibelit oleh tipu daya iblis. Bila sebut Allah Ta'ala dah atur semua benda, Allah Ta'ala dah rancang semua benda, apakah kita hanya boleh duduk diam-diam? Tak betul tu. Itulah konsepnya apa?
You buat apa yang you boleh buat, and then you serah, you tawakal kepada hasilnya kepada Allah. Sebab itulah sebagai Muslim dia kata, saya mestilah bertawakal kepada Allah dalam semua urusan. Dan dia kata apa lagi? Syekh Fatih akan kata, saya mestilah bergantung kepada Allah dalam semua perkara. Tuan-tuan, Syekh Fatih akan ni sebut, dia nak menghina kita ke? Awak, kenapa selama ni kita tak bergantung pada Allah Ta'ala ke? Bukan. Dia bagi kita sebab dia nak ingatkan kita. Dia nak ingatkan ni yang duduk dekat meja ni, jangan setakat bercakap tentang tawakal, tetapi kena bertawakal. Dia nak ingatkan yang duduk di bawah sebagai pendengar, jangan setakat mendengar tentang tawakal, tapi usaha untuk bertawakal. Lalu dia sebutlah kepada kita supaya apa? Supaya kita ingat bahawa aku mesti kena ada sifat tawakal. Kalau aku tidak ada, aku guna usahakan sesuatu. Sebab apa? Sebab dia kata, Allah Ta'ala kata, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Maksud dia apa? Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan cukupkan. Allah Ta'ala akan cukupkan keperluan dia. Allah Ta'ala akan bantu dia. Allah Ta'ala akan tolong dia. Tapi kalau semua benda kita rasa kita mampu buat, nanti Allah Ta'ala, contohlah kan, Allah Ta'ala akan kata apa kita? Oh, kau rasa kau mampu, kau rasa kau kuat, okay, aku serahkan semua urusan, kau buat sendiri. Bila Allah Ta'ala serahkan urusan kita kepada kita sendiri, itulah yang jadi masalah rosaknya dunia. Betul Allah Ta'ala kata, kerosakan yang berlaku atas muka bumi ni sebab apa? Bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh tangan-tangan kita manusia. Pasal apa? Pasal kita ambil kerja Tuhan. Makanya dia pesan apa? Dia pesan yang pertama, sebagai Muslim kita mestilah bertawakal pada Allah Ta'ala. Tawakal dengan cara apa? Gantung, serah semua urusan kepada Allah Ta'ala setelah kita usaha 100%. Sebab apa? Bila kita bertawakal, dia akan bagi satu kesedaran di dalam hati kita, dia akan bagi satu kekuatan kepada hati kita, sampai satu tahap dia akan membangkitkan, dia akan menyebabkan apa saja urusan dalam kehidupan kita menjadi ringan. Sebab apa? Sebab janji Allah Ta'ala. Allah Ta'ala janji, waman yatawakkal, siapa bertawakal 'ala Allah, kepada aku, yakni Allah, fahuwa hasbuh, aku akan cukupkan keperluan dia, aku akan bantu dia, aku akan tolong dia, dan aku akan permudahkan urusan dia. Tinggal lagi kita yakin dengan tak yakin. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan mukadimah itu tadi memberi manfaat. Kita masuk kepada kitab kita Bahrul Mazi jilid yang kedua. Kitab Bahrul Mazi jilid yang kedua. Kita masih lagi dalam bab solat. Solat sunat. 2 minggu lepas kita dah bercerita tentang solat sunat yang tak boleh dilaksanakan, ada waktu-waktu yang makruh. Ada waktu-waktu makruh dan ada waktu-waktu haram. Jadi sambungan dia pada muka surat 87. Masih lagi dalam hadis naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an salati ba'da al-fajri hatta tatlu'a asy-syamsu wa an salati ba'da al-'asri hatta taghruba asy-syamsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita solat setelah habis waktu subuh sehinggalah terbitnya matahari. Dan Nabi juga melarang ataupun bagi tahu pada kita tidak ada solat ataupun ditegah solat selepas ba'dal asri, selepas waktu asar sehinggalah terbenam taghrub asy-syamsu, terbenamnya matahari. Masalah yang ke-106. Masalah sembahyang yang dimakruhkan, sembahyang dalam waktu karahah, yakni waktu makruh. Solat yang makruh kita sembahyang dalam waktu makruh. Ya saudaraku, telah lalu di dalam masalah 105. Masalah 105 ni masalah apa? Masalah waktu-waktu yang dimakruh akan sembahyang sunat di dalamnya.
2 minggu lepas kita dah cerita. Antaranya apa? Antaranya selepas asar. Antaranya apa? Antaranya selepas subuh hingga terbit matahari. Antaranya apa? Antaranya selepas terbit matahari hingga naik segalah. Oh, naik segalah, satu galah. Antaranya apa? Antaranya waktu rembangnya hingga gelincir. Tu dekat-dekat nak senja tu. Antaranya apa? Antaranya waktu kuning-kuningnya hingga masuk matahari. Tu awal-awal pagi tu. Lepas subuh lah kita kata. Itu masalah 105 dia kata. Menerangkan setengah-setengah daripada sembahyang-sembahyang yang dimakruhkan sembahyangnya. Masalah 105 dah menerangkan kepada kita solat-solat yang makruh kita sembahyang. Maka ini hendak menerangkan beberapa masalah lagi. Masalah 106 ni dia nak tambah lagi penerangan. Sebenarnya tersebut di dalam kitab Al-Mazahib Al-Arba'ah. Telah disebutkan, tercatat, dinukilkan di dalam kitab Mazahib Al-Arba'ah. Telah berkata ulama Syafi'i, kita bermazhab Syafi'i. Di Malaysia ni majoritinya di Nusantara kita bermazhab Syafi'i. Jadi telah berkata ulama Syafi'i, apa dia? Makruh akan sebagai makruh haram sembahyang sunat yang tiada baginya sebab dan tiada tersimpul ia di dalam 5 waktu yang disebut dalam masalah 105. Minggu lepas dia cerita kata solat-solat tu makruh. Ulama Syafi'i menjelaskan, ibu ayah kalau kita belajar usul fiqh, pernah dengar tak makruh tanzih? Makruh ni kalau mengaji usul fiqh yang pertama makruh, lepas tu dia ada makruh tanzih, dia ada makruh tahrim. Makruh tanzih, makruh tahrim ni banyaknya dijelaskan dalam mazhab Hanafi. Banyaknya dijelaskan dalam mazhab Hanafi. Bila masuk makruh tahrim ni masuk apa? Makruh yang memang hampir pada haram. Makruh tahrim ni apa? Senang faham, haram lah. Nak bagi mudah faham, haram. Tapi dalam mazhab Hanafi, dia pecahkan lagi. Dia pecahkan makruh tu ada apa? Makruh tu dia ada kadar. Satu makruh tanzih, satu lagi makruh tahrim. Maka makruh tahrim ni apa? Makruh yang betul-betul menghampiri haram. Sebab tu dia kata apa? Telah berkata ulama Syafi'i, makruh sebagai makruh yang haram sembahyang sunat yang tiada baginya. Sebab itulah selama ni yang kita faham, dalam waktu-waktu haram itu memang diharamkan solat sunat. Betul lah tu. Bila kita mengaji kitab Bahrul Mazi ni, sebenarnya kita sedang mengaji apa yang selalu kita dah buat. Bezanya mungkin sebelum ni kita tak pernah tahu bahawasanya ada dalil. Kita dah buat dah selama ni, cuma mungkin kita tak tahu dalil. Jadi kenapa saya bawa kitab ni? Saya bawa kitab ni sebab kitab ni dia menjelaskan perbuatan harian kita bersama dalil. Sebab tu kadang kita rasa boring sikit. Rasa boring sebab apa? Benda ni aku dah tahu dah. Aku dah tahu dah. Betul lah, memang banyak benda yang kita dah tahu dah. Tapi kita tahu dah ada tak sandaran dalil. Tahu dengan tahu ada sandaran dalil, dua perkara berbeza. Kalau sekadar tahu, maksudnya dia turun-temurun tanpa kita tahu sebab apa jadi macam tu. Adakah kerana turun-temurun tu kerana ada hadis Nabi SAW yang mengajarkan macam tu? Ataupun turun-temurun tu kerana apa? A bagi tahu dekat B, B bagi tahu kat C, C bagi tahu kat D, D bagi tahu kat E. Kalau A bagi tahu dekat B, B bagi tahu dekat C, C bagi tahu kat D, D bagi tahu dekat E. Soalan saya, selalu kita tak tahulah ibu ayah pernah main tak, kalau kita masuk khusus kita akan main antara benda permainan yang kita main apa? Nama dia nama permainan tu apa? Radio buruk. Radio buruk ni macam mana? Tu salah satu nama lah. Nanti facilitator dia bariskan kita. Contoh kita ni ada 15 orang. Setiap orang duduk satu soft. Sampai 15 soft lah. Jadi facilitator ni
dia akan panggil orang yang pertama. Lepas tu dia akan bagi tahu satu perkara. Contoh, dia bagi tahu, saya nak makan teh ais 3, saya nak minum teh ais 3, saya nak makan nasi goreng belacan 5, saya nak aiskrim 3. Orang pertama settle, saya nak minum teh ais 3, nak makan nasi goreng belacan 5, nak aiskrim 3. Orang kedua settle, masih benda yang sama. Rasa-rasalah orang kelima jadi apa? Sampai dekat orang kelima, berita tu jadi macam mana? Berita ya, saya nak makan, saya nak minum teh ais 5, saya nak makan nasi goreng Pattaya 3. Dan siapa jadi lagu tu? Sebab itulah kita kata, kitab ni dia nak bantu kita buat sesuatu supaya kita ada dalil. Kita tak mau lagi dah duduk di level buat kerana ikut-ikut, buat kerana selama ni diajarkan begitu. No, tak boleh dah. Tak boleh setakat tu ilmu kita kena upgrade. Jadi dia kata apa? Maka makruh tu makruh haram, sembahyang sunat yang tiada baginya sebab. Baik. Lepas tu dia kata apa? Adapun sembahyang yang ada baginya sebab yang terdahulu atasnya. 3 sebab ni boleh. Apa dia? Yang pertama tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ni apa? Tahiyatul masjid ni adalah satu jenis solat yang kita lakukan bila mana kita masuk ke dalam masjid. Sekalipun kita masuk berpuluh kali, dibenarkan untuk solat tahiyatul masjid. Kenapa dinamakan tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid ni kita memberi penghormatan kepada masjid. Sebab itulah masuklah bila pun kita boleh solat sunat tahiyatul masjid, walaupun dalam waktu haram. Lagi apa lagi? Sunat wudu. Sunat wudu. Sebab apa? Boleh tak? Boleh. Sebab apa? Sebab dia solat yang bersebab. Bila wudunya, dan sebab tu bukan sebab yang akan datang, tapi sebab tu sebab yang on the spot. Yalah, bila kita ada wudu, on the spot lah, maka boleh solat sunat. Lagi apa lagi? Sunat tawaf. Bila masuk dalam Mekah, automatik kita nak tawaf. Bila nak tawaf, maka sekalipun dalam waktu haram, boleh solat sunat tawaf. Selesai. Lepas tu dia kata, dan maka bahawasanya sah ia dengan tiada makruh. 3 solat ni sah dan tiada makruh di dalam segala waktu 5 itu, kerana ada sebab yang terdahulu, iaitu tawaf, wuduk dan masuk masjid. Maksudnya sebab tu on the spot berlaku. Dan begitu juga sembahyang yang ada baginya sebab yang menyertainya. Sebab yang menyertainya samalah on the spot. Seperti sembahyang minta hujan. Kita pernah buat tak? Saya rasa kita pernah buat. Kan? Tak hujan 6 bulan. Nak buat pukul berapa? Asar masuk jam pukul 3 suku, 3.30. Kita nak buat jam 5. Jam 5 maksudnya dah limpas waktu asar. Maksudnya itu dalam waktu haram. Boleh tak nak buat solat sunat hujan, minta hujan? Boleh. Sebab apa? Sebab dia kategori solat yang sebab yang menyertainya. Lagi apa lagi? Gerhana. Kalau siang mana ada gerhana bulan, gerhana matahari. Walaupun dalam waktu haram, maka boleh. Maka bahawasanya sah ia dengan tiada makruh jua. Solat-solat yang kita sebut tadi apa? Tahiyatul masjid, sunat wudu, sunat tawaf, solat sunat minta hujan, solat sunat gerhana matahari, dan termasuk juga minggu lepas kita dah cerita apa dia? Sembahyang qada. 6 solat ni boleh buat walaupun dalam waktu haram. 6 jenis solat ni boleh buat walaupun dalam waktu haram. Baik. Selesai. Masalah 106. Ada soalan?
Ada tak soalan? Oh, kan tadi kita dengar waktu haram kan. Jadi bila waktu haram Nabi larang, mestilah ada hikmah dia kan. Mestilah ada hikmah dia. Okey. Bila sebut waktu haram solat ni setakat yang saya ingat, okey, setakat yang saya belajar, kenapa waktu haram tu diharamkan solat? Kalaulah waktu tu, contoh kalaulah waktu tu saya ambil paling mudah lah. Kalaulah waktu tu dekat nak masuk dengan zuhur, okey, ketika itu adalah waktu berada di waktu tanduk setan. Macam mana bahasa dia? Kita berada dalam waktu tanduk setan. Tanduk syaitan lebih kurang macam tu lah. Sebab tu lah waktu tu diharamkan. Supaya apa? Kalau waktu tu bila kita solat, seolah-olah kita macam meraihkan tanduk syaitan tu. Meraihkan tanduk syaitan tu. Sebab tu lah waktu tu diharamkan. Itu antara yang saya tahu dan saya ingatlah kenapa diharamkan waktu solat dalam waktu-waktu tu. Adapun sebab lain, wallahu alam, saya tak tahu. Tapi tak apa, saya akan suruh cari lagi. Sebab apa? Kita kena sentiasa upgrade. Okey, kita kena sentiasa upgrade. InsyaAllah saya akan cari lagi. Saya akan tambah lagi. Kalau saya jumpa dalil-dalil lagi, 2 minggu lagi saya cerita. Okey? Ada lagi tak? Tak ada. Kalau tak ada, kita berhenti takat tu. Wallahu alam, mudah-mudahan ada manfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma faqina fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.